salam sejahtera. Sebelum saya memulakan bicara, izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Fatin Azrah binti Muhammad Fazilah. Saya bersekolah di SMK Idris Shah Gopeng, Perak. Kod sekolah saya ialah EEE 9001. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk membuang masa hadirin sekalian, tetapi ingin berkongsi minat dalam membaca. Buku yang saya pilih merupakan sebuah siri komik kanak-kanak yang terkenal di seluruh dunia, iaitu komik pendidikan Britannica, Penyakit dan Kesihatan. Buku ini ditulis oleh Shu Yong-won dan diilustrasikan oleh Yu Yong-song yang berasal dari Korea. Buku ini mengandungi 165 muka surat. Komik ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu penyakit dan kesihatan yang akan menerangkan berkaitan tubuh badan manusia. Walaupun komik ini merupakan komik kanak-kanak, tetapi ianya sangat sesuai dibaca pada setiap peringkat umur kerana grafik yang menarik dan jalan cerita serta ayat yang tidak terbelit-belit dan mudah difahami oleh pembaca. Terdapat 3 watak utama dalam komik ini. Leon, seorang pelajar yang gemar bermain gadget dan tidak suka bersenam. Manakala sahabatnya pula Mimi, seorang yang sangat mengambil berat perihal kesihatan dan acap kali menasihati Leon untuk menjaga kesihatannya. Dr. Yu pula seorang doktor yang kerap kali menjawab segala persoalan yang ditanya oleh Leon dan juga Mimi. Komik ini akan menerangkan tentang jenis-jenis penyakit, punca penyakit, cara mencegah, kesan buruk dan kesan baik sekiranya kita menjaga kesihatan atau tidak menjaga kesihatan, dan banyak lagi. Komik ini juga menerangkan tentang sejarah yang pernah berlaku tentang penyakit. Sebagai contoh, wabak besar yang pernah terjadi dalam sejarah ialah pandemik semasa Sepanyol dan Hong Kong. Ia mengorbankan kira-kira 1 juta orang dan angka ini melebihi Perang Dunia Pertama. Tidak hanya itu, komik ini juga menerangkan perbezaan antara penyakit mental dan penyakit otak yang seringkali masyarakat tersalah anggap. Sebelum saya mengakhiri bicara, saya ingin berkongsi. Pada akhir muka surat ini terdapat sedikit info tambahan berkaitan penyakit yang mudah untuk kita fahami dan ingati. Sebelum saya mengakhiri bicara, saya amat menyarankan kepada hadirin sekalian untuk membeli buku ini di kedai buku berhampiran seperti MPH atau Popular. Baiklah, ingat, mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.